Korang kalau nak duit raya dari Tok Hemat, korang tengok video ni sampai habis. Macam korang tengok dekat sebelah lah ni, belakang ni memang kita dah restock kau-kau punya untuk raya ni. So jom kita masuk dalam cuci mata. So kalau korang nak tahu, kat Tok Hemat ni memang banyak lah hemat lawa-lawa yang buat korang rambang mata ni. So kalau korang nak cari songkok raya, kita ada ni model baru. Ini MHR RAM V, orang kata RAM 5 lah. Ni kita dah belanja sekali dengan visor smoke dengan spoiler tinted macam korang tahu, warna dia pun memang banyak lah. Memang lawa kalau korang pakai time raya nanti. Kalau korang nak cari yang berdesign, KYT pun kita ada. Macam ni, ini kita ada KYT TTRZ. Ini design Red Bull macam korang tengok. Yang ni dia siap ada double visor tau. Memang handsome bila korang pakai time raya ni. So korang mana introvert tu, ambil lah full face ni. Jenis yang tak nak nampak muka, ni nampak mata je kan. So kalau korang nak cari helmet full face, dekat belakang Lala ni memang banyak lah. Ini lubuk helmet full face. Sekarang kan musim pun tak menentu kan. Sekejap hujan, sekejap panas. So korang dah ada baju hujan belum? Baju hujan korang elok lagi ke tu? Ke dah koyak rabak? Tok Hemat pun ada bawa masuk baju hujan tau. So korang yang mana rider dekat luar sana, nak cari intercom, kita ada bawa masuk intercom daripada brand Lexin. Memang sound dia padu punya lah. So dekat Tok Hemat ni memang banyak lah helmet design awal-awal yang korang boleh pilih. Jadinya kita bukan bawa masuk helmet je. Kita ada baju hujan, intercom, dengan barang-barang rider. Jadinya kalau korang berminat, korang boleh walk in ke showroom kita, Tok Hemat JB dengan Tok Hemat KL. Lagi satu, raya tahun ni Tok Hemat nak bagi korang duit raya untuk 500 orang terawal daripada 17 Februari hingga 20 Mac. So kalau korang nak duit raya pada Tok Hemat, datanglah Tok Hemat JB dengan Tok Hemat KL. Apa pun pakai terus handsome.